affect kita punya quality of life tu, probably better to come and jumpa doktor lah. Tadi Mira tanya pasal risiko dia kan. Lain daripada tu, dia selalu effect orang yang kerap menggunakan tangan lah untuk bekerja ataupun pakai mesin-mesin yang bergegar kan. So yang tu antara risikonya. Ada penyakit juga yang selalu boleh naikkan risiko untuk mendapat jari picu atau trigger finger ni, seperti diabetes, rheumatoid arthritis. So pesakit-pesakit ini lebih mudah bagi mereka untuk mengalami keadaan inilah. Patutlah kerisauannya pada penerbit kita Sharifah Hanim membawakan tajuknya pada pagi ini, dan juga boleh saksikan siaran langsung, boleh ditonton menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebarang soalan tanyakan menerusi ruangan komen, kita akan tanya terus kepada Datuk untuk jawab terus soalan-soalan apa yang berlaku, apa yang bermain di fikiran tengah rasa ataupun baru saja berlaku ni, trigger finger ni. Macam mana ataupun apa keadaan sebenarnya, boleh tanya terus. Kita tanya kepada Datuk untuk dijawab. Baik, kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM Sentiasa di Hati. Ya, topik untuk segmen Alpha 2.0 pada hari ini ialah jari terkunci, tanda kecil masalah besar. Okey, Datuk, kita sambung perbincangan kita. Mira. Okay. Tadi Datuk katalah kita boleh tolak jari sendiri macam tu kan, tapi adakah trigger finger ni akan sembuh dengan sendiri atau perlukan rawatan sebenarnya? Bagi kes yang ringan, kadang-kadang simptom boleh menjadi lebih baik apabila tangan itu direhatkan dan apa-apa aktiviti yang menyebabkan sakit itu dikurangkan lah. Tapi tak semua kes akan sembuh dengan sendiri. Jika jari itu dia makin kerap tersangkut ataupun semakin sakit atau mula terkunci lah, kita tak boleh luruskan dia langsung, maka pesakit itu tak sepatutnya menunggulah. Saya rasa lebih baik dapat rawatan doktor, sebab secara amnya semakin awal rawatan dimulakan, semakin mudah masalah ni boleh dikawal dan semakin cepat fungsi jari dapat dipulihkan lah. Okey Datuk, trigger finger ni dah ada peringkat ke? Awal-awal dia sakit biasa ataupun dia semakin sakit, lepas tu terus tak boleh lurus? Boleh ke jadi macam tu? Ada. Dia dibagi dalam peringkat dia lah. Dia mungkin start dengan sakit, ataupun dia lepas tu dia pergerakan tu tak lancar. Lepas tu dia akan mula tersangkut. Lepas tu langsung tak boleh luruskan lah. Sahi, saya ada sahabat kita juga, Sahi Samsudin, seorang penyampai TV. Pernah alami benda tu? Habis awak buat macam mana selalu? Tak, rasanya tu masa tengah belajar dulu tu, bila tulis terlalu lama kan, dia macam kadang-kadang dia macam rasa tersekat. Lepas tu okey, tapi taklah selalu, kira masa tengah kan bila kita buat assignment kan banyak tulis kan. Sekarang okey. Alhamdulillah. Boleh sembuh sendiri buat kata tu. Dan dalam masa yang sama, bila sebenarnya nak jumpa doktor, Datuk? Kalau untuk masalah trigger finger ni. Okey, bila kita patut berjumpa doktor apabila masalah pada jari tu tak bertambah baik, walaupun kita dah berehat dan mengurangkan aktiviti yang menyebabkannya lah. Selain daripada itu, pemeriksaan juga diperlukan jikalau jari itu semakin kerap tersangkut, sukar diluruskan, atau yang paling penting apabila masalah itu mengganggu aktiviti harian lah. Contoh, tak boleh menulis, nak memasak tak boleh, nak memegang steering tak boleh. Lebih penting lagi jika jari tu dah bukan takat kunci je, kalau jadi merah ke, panas ke, bengkak ke, demam ke, yang tu dah bukan trigger finger lah. Yang tu lebih baik jumpa doktor lah ya. Dah lah risau Datuk. Lagi-lagi kalau sebelah kanan, contoh kalau tangan dominan kita dah merah, sama ada kanan atau kiri kan. Itu memang akan kritikal lah, bahaya hidup kita tu. Okey, jadi Datuk, bila pergi rawatan ataupun berjumpa doktor kan, jadi tadi Datuk ada kata berperingkat juga kan. Ini kan, bila yang doktor akan mengesahkan seseorang tu sebenarnya mengalami trigger finger ni? Selalunya trigger finger ni boleh disahkan melalui pemeriksaan klinikal sahajalah. Mula-mula doktor akan bertanya tentang simptom yang dialami,
lepas tu doktor akan periksa, tengok macam mana jari tu dibengkokkan, macam mana diluruskan. Dengan itu saja doktor akan dapat memeriksa lah sama ada terdapat kawasan yang sakit. Kadang-kadang ada bonjolan sikit di bahagian dia terkunci tu. Tengok tangan sendiri tak ada. Dia tengok ada bonjolan ke, ada rasa bunyi klik ke kepada jari yang tersangkut tu. Dalam kebanyakan kes trigger finger ni, X-ray tak perlu dibuat, MRI pun tak perlu dibuat. Hanya pemeriksaan saja sudah memadai lah untuk nak menyampaikan, untuk sampai kepada diagnosis trigger finger ni. Okey, penerbit Sharifah Hadin memang rasa ke? Memang lalu ke? Ada trigger finger? Pernah waktu bergaduh. Okey, faham. Faktor berat badan. So boleh baik jadi sendiri ke? ke macam mana? Baik sendiri. Tapi kalau jumpa doktor tu, apa rawatan yang ada? Pilihan rawatan yang ada, Datuk? Rawatan bergantung kepada tahap sakit, kepada diri kita lah, dan sejauh mana keadaan tu mengganggu aktiviti harian pesakit lah. Selalunya pesakit tu yang sakit dia tak teruk sangat tu, baru start beberapa minggu je, diorang pun tak nak buat pembedahan apa-apa. So jadi untuk kes yang ringan, rawatan biasa dimulakan dengan mengurangkan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan lah, seperti menggenggam, merehatkan tangan dan melakukan stretching. Selalu kita akan refer ke fisioterapis ya, untuk mengajar teknik-teknik regangan atau stretching lah. Lepas tu selain itu, jika perlu boleh ambil ubat tahan sakit ataupun ubat anti radang, tapi yang ni pun jarang lah diberikan ya. Tapi kalau despite dah buat stretching, dah kurangkan aktiviti, lepas tu sakit dia masih tersekat, mengganggu kita punya aktiviti, satu lagi option boleh yang kadang-kadang dibuat juga adalah suntikan steroid. Dia akan inject steroid tu dekat tempat yang dia tersekat tu lah, di tapak tangan tu. Tujuan steroid ni adalah untuk mengurangkan bengkak kepada laluan tendon itu. Faham. Dia mengurangkan bengkak, tapi dalam masa yang sama, masa hadapan boleh jadi lagi. Boleh jadi lagi. Tapi kalau jari tu masih tersangkut, terkunci, actually doktor akan advise yang the best is probably buat surgery lah. Buat pembedahan kecil aja. Dia luka dia selalu tak lebih daripada 1 cm. Dia akan lepaskan tendon tu daripada apa-apa selaput yang bagi dia tersekat lah. Selalunya pembedahan ini boleh dibuat dalam pembedahan harian. Maknanya datang pagi, buat prosedur tu, lepas tu boleh balik lah. Lega Datuk cakap pembedahan kecil je. Jadi tak adalah rumit sangat ya Datuk. Ya, secara umumnya pembedahan trigger finger bukanlah satu pembedahan yang besar. Ia satu yang quite simple and straightforward lah. Kebanyakan dalam masa 15 minit dah boleh habis lah. Baik. And then selalu pun bius setempat aja, tak perlu tidur. Lepas tu selalunya selepas pembedahan tu, jari tu dah boleh bergerak lah, tak ada tersangkut, tersekat lagi. So boleh nampak fungsi dia, dah. boleh nampak efek dia serta-merta lah. Kita pun akan galakkan lepas pembedahan untuk gerak jari tu, supaya dia better lagi lah. Faham? Jadi kita akan berjeda sekali lagi. Sekembalinya selepas ni, kita nak tahu sebenarnya ada mitos ke berkaitan dengan trigger finger ni? Kejap lagi, semuanya selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Trigger finger ni, tanda kecil masalah besar, bersama dengan yang berbagi Datuk Dr. Muhammad Zaim bin Muhammad Tajuddin selaku pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC pada pagi ni. Okey Datuk, mungkin ada mitos yang sering dikaitkan dengan trigger finger ni. Ya. Sebenarnya saya tak banyak lah jumpa apa-apa mitos bila jumpa dengan pesakit. Tapi yang benda biasa kita dengar, ada orang kata urat tu sudah lari, atau urat itu sudah tersimpul. Sebenarnya yang tendon tu masih berada di tempat yang betul. Masalahnya ialah tendon tu suka bergerak kerana laluannya menjadi sempit. Lain daripada itu, mungkin ada juga pesakit yang berkaitkan trigger finger sama dengan arthritis. Tapi kita harus faham yang trigger finger ni melibatkan tendon. Tendon ni yang seperti saya terangkan tu lah, yang tali laluan tu. Manakala arthritis ni pula lebih kepada masalah pada sendi. So dia akan menyebabkan sakit-sakit sendi lah di arthritis ni.
Mitos kedua adalah semua pesakit yang ada trigger finger ni mesti menjalani pembedahan. Yang tu pun tidak. Sebenarnya ramai pesakit boleh dirawat tanpa pembedahan, terutamanya jika rawatan tu dimulakan dengan lebih awal lah, ya. Okey, baik. Dan kalau untuk penutupnya, mungkin pesanan Datuk kepada semua berkaitan dengan trigger finger ni. Jangan risau, boleh sembuh. Macam itu. Silakan, Datuk. Sebagai pesanan akhir, jangan abaikan jari yang mula sakit, Ya, betul. yang berbunyi klik ataupun kerap tersangkut. So jangan tunggulah sehingga jari itu terkunci sepenuhnya. So lazimnya rawatan pada peringkat awal lebih mudah dan tidak semestinya memerlukan pembedahan. Dan pada yang masa yang sama, elakkan menarik atau memulas atau mengurut jari dengan terlalu kuat. Sebaiknya dapatkanlah pemeriksaan doktor supaya punca sebenarnya dapat dikenali. And yang penting dengan rawatan yang sesuai, kebanyakan pesakit boleh kembali menggunakan tangan dan jari dengan baik seperti biasalah. InsyaAllah. Jadi semoga perbincangan hari ini membuka mata kita bahawa jari yang terkunci ni sebenarnya tak boleh dipandang ringan ya, Is. Betul. Lepas ni kalau tu pergi cek doktor ya. Selisih lah, tak nak lah minta. Minta jawab. Jangan. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zaim bin Muhammad Tajuddin, pakar perunding ortopedik UPSC bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Memberikan pencerahan berkenaan jari picu ataupun trigger finger ni lah kan. Okey. Ianya mungkin tanda kecil, tetapi ingat, masalah besar kalau dah jadi tu sampai nak kena buat pembedahan tu, risau. Okey, baik. Terima kasih banyak Datuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kalau anda terlepas, kongsikan topik yang bermanfaat pagi ini menerusi FB, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi Datuk, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Datuk. wabarakatuh.